Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya akan sambung penerangan kita berkaitan dengan cara-cara untuk meningkatkan minat dan kesedaran murid. Okey, yang pertama, cara untuk meningkatkan kesedaran murid ialah dengan menjelaskan kepada murid kepentingan co-curriculum dalam pembentukan sasiah dan kepimpinan. Okey, sebab apa kita perlu menjelaskan? Kita sebagai guru itu seorang yang menyampaikan ilmu ni, kita mestilah terangkan berkaitan dengan kepentingan co-curriculum tu supaya anak murid akan lebih tahu dan mengenali lebih mendalam berkaitan dengan co-curriculum. Okey, yang kedua pula kita akan tengok memberi penerangan tentang manfaat penyertaan seperti markah PIJSK dan peluang ke universiti. Contoh, bila macam kita tahu setiap universiti mereka akan lihat bukan dari segi akademik sahaja, tetapi malah mereka juga melihat dari segi co-curriculum. Jadi kita boleh beritahu kepada anak murid kita bahawa co-curriculum ni sangat penting untuk diri kita. Manfaat dia terbuka kepada pelbagai. Salah satu dekat sinilah universiti. Universiti ni bila kita aktif dalam co-curriculum ni, terdapat beberapa universiti yang mereka agak mementingkan co-curriculum. Jika akademik sahaja belum cukup untuk melayakkan kita masuk ke universiti yang terbaik. Okey, seterusnya, yang ketiga, mengadakan sesi taklimat atau ceramah motivasi tentang kepentingan aktiviti luar bilik darjah. Okey, kita mestilah mengadakan taklimat atau ceramah. Setiap sekolah mesti adakan taklimat tersebut supaya anak murid akan lebih tahu berkaitan dengan co-curriculum seperti kepentingan, kesan dia. Apabila anak murid tahu, mereka akan lebih bermotivasi untuk menyertai aktiviti di luar bilik darjah. Selain itu, jika anak murid mengadakan aktiviti di luar bilik darjah, fikiran mereka lebih terbuka untuk sesuatu yang lebih kreatif. Okey, yang keempat ialah menunjukkan contoh murid berjaya hasil pelibatan aktif dalam co-curriculum. Kita boleh tunjuk murid-murid yang sudah berjaya di masa depan akibat daripada aktiviti co-curriculum. Maksudnya dulu dia sangat aktif dalam, murid ni sangat aktif dalam aktiviti co-curriculum sehingga ia berjaya pada masa hadapan. Okey, kita pergi ke slide kita yang seterusnya, iaitu menerusi unit uniform. Unit uniform terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah latihan kepimpinan dan disiplin berkala. Aktiviti seperti kawat kaki, perkemahan mini dan aktiviti khidmat masyarakat dapat membentuk kepimpinan dan tanggungjawab murid. Lepas itu, yang kedua ialah program khidmat komuniti berpasukan. Contohnya gotong royong, lawatan kebajikan atau program menanam pokok bersama komuniti setempat. Apabila kita memperbanyakkan aktiviti seperti ini, kita bukan sahaja meningkatkan aktiviti co-curriculum, malah kita juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Seterusnya ialah kerjasama antara unit beruniform. Contohnya aktiviti bersama pengangkap, puteri pandu dan bulan sabit merah untuk memperkukuh perpaduan serta toleransi antara kumpulan. Okey, seterusnya, cara-cara lain ialah kita boleh meningkatkan semangat co-curriculum dan minat co-curriculum tu dengan menerusi aktiviti sukan dan permainan. Sebagai contoh, anjuran sukan tahunan dan mini games antara rumah sukan. Okey, dekat sini macam yang kita tahu, zaman ni sekolah banyak mengadakan aktiviti tahunan seperti sukan tara dan aktiviti sukan lah yang akan melibatkan rumah-rumah sukan. Hal ini dapat meningkatkan semangat kesukanan dan kerjasama antara murid. Lepas tu, yang kedua ialah menggalakkan penyertaan menyeluruh, bukan hanya murid cemerlang sukan. Maksudnya semua murid digalakkan menyertai aktiviti sukan ringan seperti zumba, senam robik atau bola jaring santai. Maksudnya murid yang kurang terhadap sukan ni dia boleh menyertai sukan yang ringan seperti zumba, senam robik. Sekurang-kurangnya ia boleh menyihatkan tubuh badan dan mengeluarkan peluh. Okey. Yang ketiga adakan aktiviti rentas budaya melalui sukan. Contohnya, kita mengadakan rentas budaya ni, maksudnya
kita akan buat program tu secara tahunan. Setiap tahun mesti akan ada program tu. Sebagai contoh, Hari Sukan Muhibah. Hari Sukan Muhibah ni yang menggabungkan permainan tradisional pelbagai kaum seperti congkak, sepak raga dan capteh. Okey. Aktiviti seperti ini bukan hanya boleh meningkatkan minat terhadap kurikulum, malah ianya boleh menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan sukan-sukan tradisional yang jarang kita tahu. Okey. Seterusnya kita akan tengok cara yang lain, iaitu menerusi kelab dan persatuan. Dari kelab dan persatuan boleh jalankan aktiviti menarik dan berasaskan minat murid. Okey, setiap kelab tu mereka mesti tahu minat murid tu terhadap aktiviti-aktiviti kurikulum. Contohnya, pertandingan kuis, projek inovasi mini atau pameran hasil kerja murid supaya mereka lebih teruja untuk menyertai. Okey, dekat sini macam yang kita tahu, murid ni dia akan teruja, semangat untuk menyertai suatu aktiviti tu bila ada hadiah ataupun ganjaran. Jadi kita boleh mempromosikan dengan hadiah yang menarik. Dengan ini, setiap murid akan lebih bersemangat untuk menyertai kelab dan persatuan. Okey, yang kedua, mewujudkan program silang budaya dalam kelab. Contohnya, Hari Makanan Satu Malaysia, di mana murid-murid pelbagai kaum memperkenalkan makanan tradisi masing-masing bagi memupuk semangat muhibah. Dekat sini, kurikulum ni dia bukan sahaja macam aktiviti sukan, aktiviti yang lasak, tapi dia juga boleh aktiviti yang di luar bilik darjah seperti yang berikut, iaitu Hari Makanan Satu Malaysia. Okey, yang ketiga iaitu sistem merit dan ganjaran penyertaan. Murid yang aktif diberi sijil penghargaan atau markah kurikulum tambahan sebagai galakan. Hal ini boleh meningkatkan semangat murid untuk memenangkan jika ia menyertai pertandingan dalam aktiviti kurikulum. Okey. Kesimpulannya daripada apa yang kita tengok berkaitan dengan cara untuk meningkatkan semangat kurikulum dalam kalangan murid ialah, kesimpulannya, dasar pelaksanaan kurikulum penting untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani. Okey, pelaksanaannya membantu Cikgu Dini meningkatkan pelibatan murid serta memupuk semangat muhibah melalui aktiviti kelab, sukan, unit beruniform dan sekolah. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, itulah sahaja pembintangan daripada kami. Kami mengharapkan semua penonton dan puan-puan pemerhati faham akan pembintangan yang kami berikan tadi, dan diharapkan pembintangan ini berguna kepada setiap masyarakat maupun di sekolah supaya pembintangan ini memberi impak yang positif kepada setiap masyarakat. Itulah sahaja semua daripada kami. Sekian, terima kasih.